Lampu kuning kusam macam ni jangan dibuang, jangan ditukar sebab membazir. Sebab sebenarnya korang boleh cuci sendiri. Korang pakai je barang ni. Sebenarnya korang boleh buat sendiri je kat rumah. Jangan ragu-ragu sebab yang ni memang barang jadi. Okey, kita letak dulu. Pakai je apa-apa span, kain pun boleh Kita ratakan dulu kan. Kita ratakan dulu pada lampu. Ni Innova tahun bila tak pasti 2000, tapi memang tahun lama. 2007. 2007. Tengok. Tak pernah tukar lagi lampu dia kan. Daripada tukar cover lain, casing lain kan. Habis berpuluh beratus. Beli kedai apa nak beli kedai pasir kat hardware lah nak buat sendiri. Beli kedai pasir pun mahal. Tukar casing pun mahal. Baik korang gosok sendiri guys. Kedai pasir bukan satu dua jenis nak kena beli. Banyak jenis nak kena beli. Dan banyak proses dia. Betul. So yang ni pakai span, korang gosok je. Layan. Sikit. Kita tanya sikit kan. Tapi kalau korang ada mesin polis, pakailah mesin polis. Janganlah gosok macam ni. Tapi betul. Kalau nak jimat, betul-betul jimat, pakai Osola, pakai je span. Span ni pun dah buruk dah. Banyak dah kereta yang dia dah tolong perbaik pulih. Iya, betul. Okey, kita gosok dulu. Okey, nanti korang tengok hasil dia. Yang ini bukan gula-gula bang. Ini memang real bang. Live kita tunjuk depan-depan lah. Tak ada skip video tak ada skip video. Okey. Kita gosok lagi. Ambil masa lah sikit untuk gosok. Around 5 minit, 6 minit. Kalau korang tengok beg kuning, dah beli daripada beg kuning, try sendiri. Ya, try sendiri. Try kat rumah. Layan je, gosok je. Gosok je. Gosok. Tengok hasil dia kejap lagi. Ini kalau korang repeat step ni 3 kali, insya-Allah dia punya lampu akan jadi. Abang pula nampak? Berkilat geng. Nampak. Geng, tengok muka abang Yus ada senyum. Okey, dah nampak. Tadi kuning teruk kan? So korang tengok Osola Elite Master ni. Beli, jangan ragu-ragu. Harga memang mampu milik, boleh pakai banyak kali.